Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Nurin Syazwana binti Rosli. Saya seorang pelajar ijazah sarjana muda komunikasi dan saya sedang mengambil kos penghayatan etika dan peradaban 2 serta nombor matrikulasi saya ialah 020833040260. Hari ini saya akan membentangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu hak asasi manusia di Malaysia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa menjadi bangsa, agama atau latar belakang. Hak ini dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan memastikan kita hidup dalam keadaan yang adil, bebas dan bermaruah. Okey, dalam ucapan ini saya akan menerangkan 3 perkara utama, iaitu yang pertama, perkara 5, yang kedua, perkara 10, yang sekali ialah perkara 11, yang pertama ialah perkara 5, kebebasan diri. Okey, menurut perkara 10 dalam kurungan 1 dalam kurungan A, Perlembagaan Persekutuan Malaysia, setiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Ini bermaksud setiap rakyat Malaysia bebas menyuarakan pendapat mereka. Namun, kebebasan ini juga bertakluk kepada sekatan tertentu seperti keselamatan negara, keselamatan awam dan prinsip moral. Contohnya, seseorang tidak boleh menggunakan hak ini untuk menyebarkan fitnah atau maklumat yang palsu yang boleh mengancam keamanan negara. Kesimpulannya, perkara 10 memberikan hak kebebasan bersuara kepada rakyat, tetapi ia perlu digunakan dengan penuh tanggungjawab. Dengan memahami hak ini, kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik dalam masyarakat yang lebih harmonis. Menurut perkara 5 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, tiada seorang pun boleh dilucutkan nyawa dia ataupun kebebasan diri dia kecuali menurut undang-undang. Hak ini melindungi diri kita daripada ditahan tanpa sebab yang sah ataupun mengalami penderaan dalam tahanan. Okay. Namun, dalam beberapa kes, hak ini dicabar. Contohnya, di bawah Akta SOSMA, seseorang boleh ditahan hingga 28 hari tanpa perbicaraan. Ini menjadi isu kerana seseorang seharusnya diberi hak untuk membela diri di mahkamah. Contoh, penahanan tanpa bicara di bawah SOSMA telah menimbulkan perdebatan dalam kalangan aktivis hak asasi manusia. Yang kedua ialah perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Perkara 10 kurungan 1 memberi kebebasan kepada rakyat Malaysia untuk yang pertama bercakap secara bebas, yang kedua berhimpun secara aman dan yang terakhir sekali menubuhkan persatuan. Namun, kebebasan ini ada batasnya. Menurut perkara 10 kurungan 2, kerajaan boleh mengenakan tekatan jika ia melibatkan keselamatan negara, ketenteraman awam ataupun moral. Contoh, Perhimpunan Bersih 5 pada tahun 2016 menuntut pilihan raya yang adil dan bersih. Sebagai contoh, kita boleh menyuarakan pendapat tentang isu pendidikan atau ekonomi, tetapi kita tidak boleh menyebarkan berita palsu ataupun fitnah yang boleh memecah belahkan masyarakat. Yang terakhir sekali ialah nombor 3, perkara 11, kebebasan beragama. Perkara 11 menjamin hak setiap individu untuk menganut dan mengamalkan agamanya sendiri. Setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada pasal kurungan 4 mengembangkannya. Ini daripada petikan perkara 11 kurungan 1. Berdasarkan contoh yang sebenar, yang pertama, penganut Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan lain-lain agama bebas beribadah di Malaysia. Rumah ibadat, yang kedua, rumah ibadat pelbagai agama dibina di seluruh negara. Dan yang terakhir sekali, agama Islam mempunyai kedudukan istimewa sebagai agama persekutuan. Kesimpulannya,
kesemua hak ini penting untuk memastikan setiap individu dilayan dengan adil dan dilindungi. Marilah kita semua menghormati hak asasi manusia dan gunakan kebebasan kita dengan penuh tanggungjawab. Terima kasih kerana mendengar ucapan saya pada hari ini. Semoga anda mendapat manfaat dengan yang sebaiknya.